JPJ, jabatan paling jahat. Semua mau cari makan. Tempoh hari kau cakap, kalau tinta gelap tak boleh, saman terus. Semua tanyalah deh. JPJ, semua penguat kuasa kat Malaysia ni memang taik ini orang lah. Kalau itu VVIP tu anak menteri semua, menteri-menteri semua pakai kereta besar-besar. Lepas tu tak mau tunggu jam semua, lagi potong queue lagi. Mau tanya dia orang ni Ni JPJ, kalau you nak bagi saman, you bagi saman kat itu VVIP tu menteri semua, semua tinta gelap. Gelap langsung dalam itu hantu ada kata tahu, Pontianak ada kamu tak tahu, apa projek dia orang buat apa, seluduk dada pun kita tak tahu. Itu menteri VVIP semua korang lepas, tapi kalau rakyat biasa kau nak tekan. Apa pasal? Rakyat apa? Kerajaan tak ada duit ke mau pilihan raya? Dia pakai otak sikit lah. Syansik, kau tahu tak duduk Malaysia ni bukannya negara sejuk. Kau tahu berapa panas, kau pergilah duduk ni. JPJ, kau pun bagi tinta, kau buka dulu kau punya tinta, kau suruh kau punya menteri-menteri termasuk itu pengangkutan lah, mana-mana menteri yang dahsyat-dahsyat semua, kasih dia orang saman dulu lah, pakai otak lah, jangan otak tu dekat bontot lah, apa bangang punya ini JPJ. Itulah kita tukar ini JPJ punya nama, Jabatan Pengangkutan Jalan, bukan Jabatan Paling Jahat. Paling banyak cari makan. Terbaiklah lu JPJ. Mana you boleh cari makan. Tengoklah menteri. Apa punya menteri. Kalau atas macam tu, bawah pun macam tu lah. Atas jerung makan, ikan bilis pun makanlah. Makanlah selagi kau boleh duduk dalam kerajaan. Why so serious?